Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini saya ada 5 buah Pro 2 Myvi tuan-tuan. Dikatakan kereta kebal tuan-tuan. Saya tak tahulah betul ke tak kereta kebal. Yang dah beli ni dah tahu dah spek dia, tahun dia. Okey, saya hari ini just nak sebutkan harga, saya tak perlu nak bagi detail pasal kereta ni sebab kereta ni orang beli dah tahu dah apa kegunaan dia. Okey, dia ni macam mana tahap maintenance dia semua orang dah tahu dah tuan-tuan. Okey, yang pertama saya tuan-tuan, saya ada Pro 2 Myvi yang ni 1.5, yang ni tahun 2011 tuan-tuan, mileage baru 100,000 lebih sahaja, warna kuning memang cantik. Okey, unit ni semua baru sampai saja tuan-tuan. Boleh tengok bahagian dalaman dia, yang ni full spec tuan-tuan, advance. Tengok dalaman dia, stitching merah, memang lawa lagi tuan-tuan. Yang ni memang kemas, memang cantik. Saya nak jual pun murah-murah je tuan-tuan. Yang ni barang bawah semua cantik lagi tuan-tuan, tak ada masalah. Okey, cat pun kuning masih menyilau-nyilau lagi tuan-tuan. Okey, boleh tengok bahagian dalaman dia. Yang ni nanti sikit kita touch up tuan-tuan, tak ada masalah, jangan risau sebab kereta baru saja tuan-tuan. Baru saja sampai tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, yang ni full spec tuan-tuan. Yang ni SE tuan-tuan, SE 1.5. Full body kit semua memang cantik. Okey, kereta ni saya nak jual dengan harga 18,800 saja tuan-tuan. Siap puspakom, siap tukar nama. Okey. Yang kedua tuan-tuan, saya ada Pro 2 Myvi. Yang ni 1.3 Easy 2014 tuan-tuan. Kereta memang cantik, mileage pun bawah 100,000 saja tuan-tuan. Okey, boleh tengok bahagian dalaman dia tuan-tuan. Memang cantik, memang lawa lagi. Tengok seat fabric dia semua masih kemas lagi tuan-tuan. Mileage baru 90,000 sahaja. Okey. Kereta memang cantik, memang kemas lagi tuan-tuan. Warna purple dia masih pekat lagi tuan-tuan. Boleh tengok bahagian belakang dia tuan-tuan. Masih kemas, masih cantik tuan-tuan. Boleh datang bawa anak-anak yang baru nak sambung belajar ke nak kereta kebal ni, boleh datang. Okey. Yang ni pun saya nak jual dengan harga 18,800 saja tuan-tuan. Siap puspakom, siap tukar nama. Okey. Yang ketiga saya ada Myvi. Yang ni 2011 1.5 juga tuan-tuan. Okey, yang ni pun dah siap dengan full body kit. Okey, boleh tengok bahagian dalaman dia tuan-tuan, masih cantik, masih kemas lagi, dah siap dengan Android player. Tengok semua bersih-bersih, kemas-kemas, cantik-cantik lagi tuan-tuan. Okey, semua ready to drive tuan-tuan. Okey, boleh tengok bahagian belakang dia pun masih cantik, masih kemas. Yang ni pun SE juga tuan-tuan, 1.5 juga. Yang ni pun full spec juga tuan-tuan. Okey, yang ni tuan-tuan bagi dekat saya 18,800 juga tuan-tuan. Siap puspakom, siap tukar nama. Ingat tuan-tuan, siap boleh nego lagi, tak ada masalah. Okey, yang keempat tuan-tuan, saya ada Pro 2 Myvi yang ni 1.3 Easy tuan-tuan. Okey, yang ni memang cantik, saya nak jual murah-murah saja tuan-tuan. Okey, boleh tengok bahagian dalaman dia. Mileage baru 300,000 saja tuan-tuan. Tengok dalam semua bersih, kemas lagi tuan-tuan, masih cantik lagi. Yang ni bolehlah nak buat harian, pakai daily bagi anak, student baru dapat lesen, nak bagi bini pakai, tak nak kereta besar sangat. Ini memang sesuai, memang cantik tuan-tuan. Maintenance pun murah, minyak pun tak payah ceritalah tuan-tuan. Semua orang pun dah tahu. Yang ni saya nak jual dengan harga 12,800 saja tuan-tuan. Dah siap puspakom, dah siap tukar nama. Okey. Yang terakhir tuan-tuan, yang kelima, saya ada Pro 2 Myvi. Yang ni 1.3 Easy 2010. Condition memang cantik lagi tuan-tuan. Yang ni dah upgrade sport rim, tayar pun baru. Mileage yang ni rendah lagi 210,000 sahaja. Okey, bahagian dalaman bersih, kemas, cantik. Memang cun lagi tuan-tuan. Yang ni facelift tuan-tuan 2010. Okey, boleh tengok bahagian belakang dia tuan-tuan. Seat fabric memang kemas. Tak ada koyak, tak ada apa tuan-tuan. Semua cantik lagi. Okey, ni pun dah siap dengan spoiler. Bahagian belakang tu nanti kita akan touch up sikit sebab kita baru sampai je tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 13,800 saja tuan-tuan. Siap puspakom, siap tukar nama. Ingat tuan-tuan, harga yang saya sebut tadi semua boleh nego lagi tuan-tuan. Tak ada masalah. Datang sini cakap je nak berapa. Asalkan harga yang saya dengar tu reasonable, kita boleh nego sampai jadi tuan-tuan. Tuan-tuan datang sini cari saya dekat Rad Motoring Selayang bersebelahan dengan Hospital Selayang. Mana-mana tuan-tuan berminat dengan 5 buah
Myvi yang saya review hari ni. Boleh datang cari saya. Saya ada pelbagai lagi kereta lagi. Banyak lagi tuan-tuan boleh tengok dekat kiri kanan ni. Semua ada banyak lagi. Alza saya ada dekat 10 unit. Semua kereta ada banyak tuan-tuan. Korea, Malaysia, Jepun. Memang banyak. Datang sini, Rad Motoring Selayang. Assalamualaikum.